Assalamualaikum. Selamat pagi. So pagi ni kita nak tunjuk apa dia, pokok ubi kayu kerinting, ataupun ada orang panggil dia ubi kayu Ajinomoto. Okey, ada orang kata ubi dia tu dia buat Ajinomoto. Okey, so ubi dia ni jarang orang makan. Jadi orang cuma makan pucuk dia aja. So sedap lagi daripada ubi kayu biasa ni. Jadi kalau kita tengok kat sini ni, ni pokok dia ni. Okey, dia lebih kurang macam pokok ubi kayu yang kita tak boleh makan tu. Yang dia panggil ubi kayu apa tu, yang kita tak boleh makan tu. Dia lebih kurang dia macam tu. Dia tak macam ubi kayu. Tengok pokok dia. Pokok dia ni boleh besar. Pokok dia boleh besar macam pokok ubi kayu yang tak tahu nak kata apa nama ubi kayu tu. Dulu kita ambil panjat, tapi masa tu tak perasan dia ni rapuh. Kalau panjat dia memang dia patah. Dia cukup rapuh walaupun dia besar. So dulu ada ubi kayu tu lah, ni ubi kayu tu dah macam jarang jumpa dah. Dia tak boleh makan. Dia memang ubi kayu memang hutan ni lah. Dia macam ubi kayu, dia serupa juga macam pokok ni. Okey, tapi dia ada buah. Pokok ubi kayu tu dia ada buah. Nanti kita tengok, kita google tengok pokok ubi kayu tu ada tak, ada lagi tak. Dulu ada banyak masa Wan kecil-kecil. Tapi yang ni pokok ubi kayu kerinting, dia lebih kurang pokok ubi kayu tu. So tapi yang ni kita boleh, dia tak ada buah, tapi kita boleh makan dia punya apa, pucuk dia. So ada orang kata ubi dia pun boleh makan juga, tapi Wan tak pernah cuba. Satu hari mungkin cuba, tapi yang ni tak boleh cabut dah ubi dia. Yang ni dia dah tua dah, ubi dia jadi macam kayu. Okey, jadi kita cuma potong-potong dia. Dia cukup cepat tumbuh. Okey, kita cuma ambil pucuk dia aja. So kalau kita tengok kat sini ni, okey, kita dah ambil dia dah. Kita dah kerat-kerat ya. Cuma lah ni kita nak ambil pucuk dia ya lah. So cukup mudah nak ambil pucuk dia. Okey, ni kita ambil ujung dia aja, yang lembut ni. So dia sama juga kegunaan dia dengan ubi kayu lain. Apa masak lemak ke, masak apa pakai daun ubi kayu ni. Lepas tu dia ni pun macam ubi kayu juga, cukup mudah tanam. Kita hanya ni lepak ke, potong ke dekat ni, tanam dia. So yang ni dia akan tumbuh. Tengok batang dia yang lembut tu. Terus kita boleh lepak lah. Jadi ni pucuk ubi kayu ni, tambah yang kerinting ni memang jarang. Kalau pergi market pun, kalau pergi pasar pun, orang kata dia tak jual. Di pasar tak ada. Jadi kalau kita nak makan lah, memang kita kena tanam. Okey, jadi tapi jangan tanam banyak-banyak. Besok kalau dia dah naik dah tu kan, terlampau banyak sangat sampai tak larat ambil. Okey, mungkin 1-2 batang yang macam tadi Wan kata tu, potong tu tanam.
Okey. Kalau siapa yang biasa makan pucuk ubi kayu, ni pun ni lagi sedap daripada pucuk ubi kayu. Okey. Okey. Pokok kita pun dah letak dah ni. Pokok ubi kayu kenting ni. Tu, berapa banyak yang kita ambil. Okey. Tapi yang pucuk dia ada banyak ni je. Okey. Jadi tanam sepokok di rumah. Okey, kalau banyak-banyak pokok tu memang ambil bagi kat orang lah. Kalau ni, tapi kita pun nak makan banyak mana. Yang ni pun dah boleh bagi kat orang dah ni. Banyak. Okey, so kalau kita Google memang dia ni pokok ubi kayu kenting, sejenis pokok ubi kayu. Okey. Ubi kayu kerinting ialah sejenis varieti ubi kayu, Manihot esculenta, yang ditanam terutamanya untuk pucuk daunnya yang lembut dan kurang pahit. Daunnya mempunyai ciri khas yang kerinting atau berkedut yang membezakannya daripada varieti lain. Ciri-ciri dan kegunaan: pucuk daun yang sedap. Pucuk ubi kayu kerinting sangat dihargai dalam masakan Melayu kerana teksturnya yang lebih lembut dan rasanya yang kurang pahit berbanding jenis ubi kayu lain, dan tidak perlu direbus terlebih dahulu sebelum dimasak. Ia sering dimasak sebagai sayur, seperti dalam masakan masak lemak cili api atau goreng rangup pedas. Ubi akar, terdapat perdebatan dalam kalangan penanam sama ada varieti ini menghasilkan ubi yang boleh dimakan atau tidak, atau jika ubinya enak. Sesetengah sumber mencadangkan varieti ini menghasilkan ubi yang lebih kecil tetapi lebih lazat. Walau bagaimanapun, kebanyakan orang menanamnya khas untuk daunnya. Penanaman mudah. Pokok ubi kayu kerinting boleh ditanam dengan mudah di halaman rumah atau dalam pasu menggunakan keratan batang yang matang. Ia adalah tumbuhan yang lasak dan tahan terhadap pelbagai keadaan tanah. Kandungan nutrien seperti ubi kayu lain, akarnya kaya dengan karbohidrat dan sedikit kalsium, fosforus dan vitamin C, manakala daunnya kaya dengan protein. Ubi kayu kerinting, terutamanya pucuk daunnya, mengandungi pelbagai nutrien penting seperti protein, vitamin, dan mineral yang menyumbang kepada kesihatan keseluruhan. Khasiat daun ubi kayu kerinting. Pucuk ubi kayu kerinting amat berkhasiat dan tinggi kandungan antioksidan. Semula jadi dianggap sebagai superfood oleh setengah sumber. Manfaat utamanya termasuk kaya dengan protein sayuran. Daun ubi kayu mengandungi jumlah protein yang tinggi berbanding ubi itu sendiri. Sumber vitamin dan mineral, ia membekalkan vitamin A dan C, kalsium dan zat besi yang penting untuk tubuh. Antioksidan semula jadi. Sifat antioksidan yang tinggi membantu melawan radikal bebas, melambatkan proses penuaian, dan melindungi tubuh daripada penyakit kronik. Baik untuk penghadaman. Kandungan serat yang tinggi dalam daun menyokong sistem pencernaan yang sihat, meningkatkan imuniti. Kandungan nutrien seperti vitamin C membantu meningkatkan sistem imun badan. Agen rawat kanser. Klorofil dalam daun ubi kayu juga berfungsi sebagai agen anti kanser semula jadi, membantu penurunan berat badan. Daun ubi kayu sangat rendah kalori dan sesuai dimasukkan ke dalam diet untuk menurunkan berat badan. Khasiat ubi akar ubi kayu kerinting. Walaupun varieti kerinting lebih popular untuk daunnya, ubi kayu secara umum mempunyai khasiat berikut. Perlu dimasak dengan betul untuk menetralkan toksin sianida. Sumber karbohidrat kompleks. Ubi kayu adalah sumber tenaga utama dengan indeks glisemik yang rendah, membantu mengawal kadar gula dalam darah jika diambil secara sederhana. Menguatkan tulang dan gigi. Ubi kayu mengandungi kalsium dan fosforus yang membantu menguatkan tulang dan gigi. Baik untuk jantung dan tekanan darah.
Serat yang tinggi membantu menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida dalam darah, mengurangkan risiko penyakit jantung. Untuk memastikan manfaat kesihatan maksimum dan mengelakkan risiko toksik sianida, ubi kayu perlu disediakan dengan cara yang betul, seperti mengupas dan merebusnya sehingga masak sepenuhnya, membuang air rebusan sebelum dimakan. Benda yang macam ni semua ni, sama ada kita nak makan ke apa ke, kita kena dapatkan nasihat doktor dulu. Okey, kalau memang untuk kesihatan lah, kalau kita memang betul-betul kata nak makan saja-saja tu tak apa. Kalau kita jenis nak makan banyak untuk kesihatan kita, kalau kena jaga. Lagi satu, kalau kita ni jenis orang kata kita ni tengah duk ambil ubat hospital lah. Kalau ambil ubat hospital ni, kadang-kadang kita kena jaga sikit benda-benda yang macam ni. Okey. Pasal kadang-kadang dia jadi orang kata overdose. Mana dia kita makan ubat hospital, lepas tu kita pergi makan pula benda-benda pucuk-pucuk, benda-benda macam ni. Jadi dia akan jadi orang kata, contoh dia lah macam tekanan darah. Kita dah makan ubat darah tinggi dah, darah kita dah turun, kita pergi makan pula ubi kayu ni, dia turun lagi, jadi problem tekanan darah rendah. Jadi dia akan jadi siap-siap kita pun boleh pingsan ke apa ke. So contoh dia lah. So apa saja yang dikata khasiat kat sini ni, kita kena tengok balik. Sama ada kita ni duk ambil ubat doktor mengenai benda-benda ni tak. Kalau kita ambil ubat doktor, jadi kita tak boleh ambil benda ni. Kecuali kita kena dapatkan nasihat doktor. Ataupun kita, kalau kita tak ambil ubat doktor tak apa, tu pun kita kena orang kata makan tu dengan kadar, orang kata jangan makan banyak-banyak lah. Kita makan sikit, kita tengok okey ke tak. Kalau kita makan sikit okey, makan lah banyak tu. Okey, jangan terus makan banyak-banyak. Nanti kita tengok pula, dia benda yang ada khasiat ni pun dia ada dia punya mudarat dia juga. Jadi kita tengok apa dia pula dia punya mudarat dia. Kemudaratan utama ubi kayu kerinting, seperti varieti ubi kayu lain, berpunca daripada toksin semula jadi yang dipanggil linamarin, yang boleh membebaskan sianida jika tidak disediakan dan dimasak dengan betul. Risiko utama, risiko kesihatan berkaitan ubi kayu kerinting, baik daun maupun ubinya, berlaku apabila ia dimakan mentah atau tidak dimasak sempurna. Keracunan sianida akut, linamarin adalah sejenis glikosida sianogenik. Apabila ubi kayu dihancurkan atau dimakan mentah, enzim akan menukarkan linamarin kepada hidrogen sianida HCN, bahan kimia yang sangat beracun. Keracunan akut boleh menyebabkan sakit kepala, loya, muntah, pernafasan laju, pening, dan dalam kes yang teruk, boleh menyebabkan koma dan kematian. Kesan jangka panjang, pengambilan ubi kayu yang tidak diproses dengan betul secara berterusan dalam jangka masa panjang boleh menyebabkan masalah kesihatan kronik, termasuk kerosakan saraf, masalah tiroid, dan penyakit neurologi seperti konzol, kelumpuhan spastik yang tidak dapat dipulihkan. Perbezaan kandungan toksin, secara umum, pucuk muda dan ubi-ubi kayu kerinting dianggap mempunyai kandungan sianida yang lebih rendah berbanding jenis ubi kayu pahit yang lain. Namun begitu, proses memasak yang betul tetap kritikal untuk memastikan semua toksin dineutralkan. Cara mengurangkan risiko toksin penyediaan selamat. Untuk menikmati ubi kayu kerinting dengan selamat, langkah penyediaan yang betul adalah penting. Mengupas, sentiasa kupas kulit ubi jika ubi dimakan sepenuhnya. Memotong, potong ubi kepada kepingan kecil untuk memudahkan pembuangan toksin semasa memasak. Memasak dengan sempurna, merebus, mengukus atau menggoreng ubi kayu sehingga lembut sepenuhnya akan menyingkirkan sebahagian besar toksin. Pastikan air rebusan dibuang. Pucuk daun ubi kayu kerinting perlu dimasak secukupnya, direbus atau ditumis untuk memastikan ia selamat dimakan. Kesimpulannya, ubi kayu kerinting selamat dimakan asalkan ia dimasak dengan teliti dan sempurna untuk menghapuskan toksin semula jadi di dalamnya.
So sampai takat ni saja. Okey, kita punya kata apa, khasiat tentang khasiat pokok ubi kayu kerinting ni. Okey, so jangan lupa subscribe channel ni. Okey, kalau tengok sampai video tu sampai habis, tang last tu dia ada playlist. Jadi kita boleh pilih. Okey, playlist tentang khasiat-khasiat pokok lain yang kita ada kat dalam tu. Okey, so assalamualaikum, bye.